Selamat berpuasa kepada anda semua. Jaga nafsu, kuatkan iman. Semoga amalan kita diterima. Pesanan ikhlas dari saya. Hai, Assalamualaikum korang. So, ya, ini konten pertama aku bersama dengan Share. Jadi konten pertama aku ni, aku membawa dia pergi makan. Makan bila? Makan pada waktu sahur, sambil aku mau borak-borak dengan dia. So, korang dah ready? Let's go, kita mandi jap. A few moments later. Aku pergi sana ni, kita naik motor ni. Baru dorang ni aku tak tahu bangun ke tidak. Sepatutnya aku plan bersama dengan Irif, Share, Amri, dan ada lagi beberapa. Tapi macam dorang tak bangun-bangun ni, jadi it's okay. Helmet pun sudah ada, jadi aku akan gerak dengan adikku daripada Puchong ni pergi cyber. Lepas tu satu benda yang aku kesan rasa macam lain sikit kan. Sebab bulan puasa pertama ni tanpa mak bapak aku. Lain dia rasa jujur cakap beb. Baru aku rasa lah macam mana anak perantau tu yang buka puasa pertama tanpa ibu bapa. Hit different beb. Memang betul-betul dugaannya. Kami start jalan langsung gerimis. Tengok tu basah. Masya Allah. Puasa pertama, hujan pertama. Ujian di bulan puasa yang pertama. Dia bukan ujian, bini, ini rahmat, hujan turun. Share, demi kau Share aku sanggup. Walaupun hujan akan reda, walaupun gunung berapi, tak berani laku. Bonggol. Biasa orang ada kereta kan, tak basa-basa kita basah sudah kita ini. Belum lagi aku jumpa kesayanganku si Share. Langsung basah sudah. Share, kau sabar ya, abang sampai. Alhamdulillah, selamat sampai. Syukur, alhamdulillah. Selamat juga kita sampai di sini. Sampai sudah ya. Itu. Jadi kita call Share, tunggu dia datang. Tak tahu apa nama kedainya ni. Tapi lah, kedai mamak lah. Sebab ini Share buka 24 jam. Jadi kita duduk di sini. Kita call si Share. Dia di mana sudah? Awas kau Share, tak bangun. Tadi dia sudah bangun. Hello, Share. Aku di sini sudah beb. Nama mana satu kau? Ya, Raihana. Raihana. Okay. Share, sumpah abang sayangmu basah. Sini basah, di bawah sini basah. Kesian abang sayangmu ni Share. Kalau kau tak hargai lagi aku tak tahu Share. Kau sayangnya abang sayangmu ini. Awas kau tu Share. Kita punya putri sampai sudah. Baru bangun weh? Ya. Baru bangun aku. Kau makan apa? Aku makan nasi goreng Pattaya. Nasi goreng Pattaya? Kau sudah niat kah? Sudah. Niat sebulan. Ni, alang-alang. Kita unboxing kita punya ni. Wah, yang tadi. Yang satu ni. Kita unboxing.
Yang ini aku mau kau pakai hari-hari sepanjang kita partnership. Boleh. Sebab aku tak tahu lah, aku lebih suka macam yang ke arah mengkilat-kilat. Pakai mengkilat-kilat. No. Oh my god. Unboxing. Kamu tahu kau hujan tadi kan pergi sini? Ya. Basah-basah. Tu adik kau di belakang hantar. Oh. Dia hantar aku. Bolehkah? Macam. Sini koyak nanti. Oh, okay. Gitu. Jam dia punya kotak cantiknya. Damn. Okay, jom. Okay, 1, 2, 3. Tertutup. Damn, Wih. cantik. Menyala. Oh my god. Cantiknya. Oh my god, cantiknya. Cantik. Okay. Share biasanya kalau sahur pertama, kalau macam sebelum ni siapa kau masak sendiri atau kau makan luar juga? Sometimes aku masak sendiri. Aku masak yang biasa-biasa gitu-gitu je. Pandai masak ni. Boleh lah, sikit-sikit lah. Tapi aku jenis fast learner juga. Kalau aku macam tengok tutorial masak tu kan, aku try buat. Oh ya ke? Ya. Cepat belajar. Boleh lah kau masakkan aku nanti ni. Boleh? Boleh nanti. Kalau kau? Setiap kali sahur? Okey, kalau aku biasa di rumah, kalau di Sabah, memang kalau sahur tu, okey, walaupun aku bangun awal, tapi tetap dia mama aku yang akan masak. Dia mau dia yang masak, dan aku masak. Tapi kalau macam berbuka begitu, barulah dia bagi aku untuk masak apa semua. Sebab aku memang minat masak. Tapi kau memang pandai masak kan? Boleh lah. Okey, share kau rasa kalau siang nanti, kau bolehkah tahan? Boleh, aku rasa boleh je. Sebab tahun lepas pun aku macam tu. Masa last aku tak boleh tahan kan? Masa aku tingkatan. Masa sekolah. Jadi nanti begini. Nanti kalau siang nanti ada dalam tengah-tengah hari kayak gitu. Aku mau tengok kau buat apa di rumah, boleh? Kita video call. Boleh. Lepas tu kalau macam memang kau tiada plan mau berbuka dengan siapa hari ini, berbukalah dengan aku. Boleh dah. Ya. Kita pergi bazar, jom. Jom. Adakah bazar sini? Ada. Aku dah pergi tahun lepas. Nanti aku tanya balik. Aku pergi dengan siapa? Dengan Sophie. Oh ya. Kita Ada. pergi bazar. Pergi bazar, lepas tu kita cari mana-mana tempat untuk kita berbuka. Bestnya. Walaupun tak berbuka dengan family, aku berbuka dengan adikku ni. Tapi jujur Beb, kau ada aura-aura yang mahal. Ya kak. Boleh. Abang polis. Takut. Aura mahal. Abang polis limpas demi Allah. Kau ada aura yang macam kau diam-diam. Okey, contoh. Ini kau ya, aku ni kau. Macam yang kau diam-diam. Begitulah. Maksudnya kau ada aura tu, aura mahal. Oh, dan dia pun. Siapa-siapa pun ada perasaan benda tu. Bila kau last bercinta? Last 2022. Lama juga. Lama kah kau dengan seseorang tu? Hah? Lama kah kau dengan dia? Setahun lebih. Sampai mau pergi tunang. Aku bilang Ya. tanggal 12 bulan 2 aku mau tunang dengan dia. Oh. Dah selesai break. Oh, sakitnya.
Rupanya Aku tunggu seseorang. seorang. Pak, bukan. Hah? Jam berapa habis iktilat? Habis iktilat. Habis Mansur. Habis imsa, habis sahur. Aku rasa 6 lebih. 6.20. By the way, untuk pengetahuan korang, aku datang sini bukannya kami berdua saya. Aku dengan adikku. Ya. Jarak kita pun jauh. Jadi inilah sahur pertamaku dan sahur pertama share bersama dengan Jasela. Ya. Jadi aku mau tengok perjalanan puasa pertama kami ni macam mana sampailah berbuka puasa nanti. So stay tune, sabar sejak kamu tunggu Syak tengok video sampai habis sampailah kami berbuka nanti. Okay? Sabar tunggu kejap. Bye bye. Jumpa lagi. Geng, Tulbert, Besti, kamu oke kah? Puasa pertama ni macam hit different. Sebab mungkin aku awal bangun bah. Biasanya kan kalau di Sabah kan, kalau kami kalau macam tidur pada sahur tu, lepas sahur tidur pas bangun jam 1 kan kita rasa macam dah lama buka puasa. Sebab jam 6.05 minit buka, 6.21. Di sini jam 7.30. Wow! Dia macam terlalu lama tapi it's okay, biasalah bahkan puasa. Kok kenapa? Weh. Memang itu ketentuannya. Jadi aku ada beli permainan Korum. Rokum. Korum. Jadi aku mau main ni Korum sendiri. Sebab bosan betul aku jujur cakap, Beb. Tak tahu aku mau buat apa di rumah ni. Aku mau main lompat-lompat, tak boleh. Main engke-engke, tak boleh. Main getah, tak boleh. Main batu seremban, tak boleh. Jadi kita main Korum. Aku nak tahu macam mana Korum ni tau. Korum ni yang main begini-gini tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kan? Hello? Oh ni, astaga. Begitu Wow. Lupa kita lupa kita mau buat lupa kita mau buat ASMR. Si share ni aku nak tahu dia sudah bangun ke tidak. Awas kau share nak bangun-bangun ini nih weh. Korang sama satu lagi benda aku mau beritahu kamu. Tadi kan kita sudah sahur sama si share. Jadi hari ini aku mau ajak dia buka puasa. Aku mau ajak dia buka puasa sampai family kan di Sabah juga. Jadi macam kesian pula kalau seorang perempuan yang cantik, yang cute, yang comel, yang manja, yang imut macam share tu buka sendiri. Jadi aku ajak dia buka puasa hari ini. Tapi yang bestnya adalah buka puasa tapi pakai baju tradisi Sabah. Aku sudah arrange semua. Baru saat tadi aku cari butik mana yang boleh sewakan baju. Alhamdulillah sudah dapat. Tinggal tunggu sampai. Jadi nanti aku akan baju itu sampai aku akan bagi dengan si share. Sudah pakai cantik. Lepas itu kami pergi di mana? Di bazar. Puasa. Astaga, tak batal kan, tak sengaja. Aku si Daus, di sebelah situ si share. Si share. Kau situ ya share. Sekejap, si share yang ini, sekejap. Ini si share ya. Share. Oke, nice. Oke, aku dulu ya. Oke, kau lagi share. Share. Mana tanganmu? Betul. Oke. Bagus, berdiri. Oke, aku lagi ya. Kau yang putih, apa yang hitamnya? Engkau. Di share kan mau diangkat. Oke, aku lagi yang hitam kan. Masuk satu. Lepas tu masuk 2. Oke, kau share. Aku angkat kau ya. Itu terus masuk share itu. Masuk share, nice. Kuat ini. Sorry. Share ba. Betul main. Kejap share. Oke, kau. Ini kan bau mulut si share ni. Tapi memang begitu kan share, kalau bulan puasa memang bau mulut kan. Tak apa. Coba aku share. Memang 3 kat tangan ini share. Adik kesayangan, abang sayang. Adik kesayangan. Memang pun ni gemuk-gemuk comel-comel gini kau. Comel-comel ni. Penat aku. Ya. Siapa menang? Tengok aku.
1, 2, 3, 4, 5. Kau 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sama. Sama share. Jadi kita menang sama-sama. Yeah! Sini ba? 2, 2, 3. Yeay! Wah! Kami menang sama-sama. Terbaik. Terus baju. Saya share. Dah. Share. Lang. Gitu nak. Baik share. Aku cium kau kah? Sorry ya share, tak sengaja. Tapi biarlah. Okay lah, kurang. Aku rasa aku terlalu bosan kok sampai main begini macam orang ilusi, dilulu. Ya biarlah. Jom. Aku mau tunggu baju tu sampai. Lepas tu kirim dengan share. Begitulah. Saya ini original Sabahan, mantap kampung nuntunan apin-apin. Kami sudah sampai. So, tadi kami sudah sahur bersama. Ya. Dan kali ini kami mau cari makanan untuk buka puasa. Ya. Tapi yang spesialnya, sebab kami pakai baju tradisi Kadazan Dusun. Sebab kami sama-sama orang Sabah. Yes. At the same time kita boleh tengok reaction diorang kan. Lepas tu begini weh, sebenarnya aku takut. Bukan takut, dia macam malu, segan gitu. Sebab ramai betul orang di sini dan dengar-dengar di sini banyak orang Sabah. Jadi kalau pakai begini mungkin tak pelik lah untuk diorang. Cuma bagi kami macam malu sikit. Apa-apa pun kita pergi dan kita tengok reaksi diorang. Let's go. Let's go. Okay, so sekarang ni kami sudah sampai di bazar. Ramainya. Ya. Lepas orang menengok-nengok. Oh yo. Jadi kita mau masuk di sana. Kita pula macam mana kita mau jalan Aku ni? takut sebab laluan sini laluan kereta dan kalau kamu tengok bazar punya bapak ramai orang. Jadi jom. Kita masuk. Okay, Pak. Thank you. Sama. Oh, ada orang bergambar dengan kami. Hari ini kami jadi artis sekejap. Artis-artis kampungan. Oh my God, mau ada makan apa nasi ni? daging utara. Kau mau makan apa, Daus? Aku tak tahu makan apa. Ada nasi kita kambing tengok black dulu. pepper. Wah. Jom. Oh, ni orang berbaris siapa ni? Burger ayam crispy. Oh my God. Share. Orang tengok kita ke share? Share. Malu lagi. Malu aku ya. Kau malu ke? Jangan kau malu. Kau relax ya. Kita cantik. Oh, ada air. Ini sedap ni. Hai, Assalamualaikum. Ini apa kak? Cara belum. Hah? Cara belum. Cara? Cara. Oh wow. Cara. Maulah ni. Berapa? Berapa ni? 4 biji 3 Boleh lah. Ya kak? Alhamdulillah. Ini konten apa ni? Konten YT YouTube. Okay. Puan duit puan. Dan korang kita support peniaga-peniaga di sini. Berapa? RM4? 3 ringgit. Oh, RM3. Ni nah. Pakaian Kadazan Dusun. Yes, betul. Kadazan Dusun. Ada girlfriend. Ada girlfriend? Oh, dulu. 30 tahun dulu dah. Masya Allah. Okay, Pak. Sekarang sudah ada cucu. Ada cucu? Oh, iya. Okay, baik bang. Terima kasih. Jom. Kita pergi next lagi. Di mana kita mau pergi nih, Share? Kamu beli air dulu. Air. Ini air. Ya, air ujung-ujung. Ujung. Nanti cepat anu. Oh ya kan. dia Cair punya dia ais. punya ais. Kita cari makanan dulu. Kita cari makanan, geng. Share, kau nak malu juga kan, Share? Kau baik-baik kau bercakap, aku cubit kau tu. Share, apa yang betul-betul kau mau makan, Share? Aku mau makan yang berkuah. Berkuah? Iya, sebab tadi kan sahur kita makan nasi goreng sudah. Apa yang berkuah ya? Oh ini sup. Kamu sup kah? Sup. Sup ayam. Sup ada kan? Ada tuh sup ayam sini. Kejap, naik kita tengok. Hai. Hah? Oke, jom kita cari yang berkuah. Oh, sementara kita cari yang berkuah, awas wan kereta. Sementara kita cari yang berkuah, kita
cari makanan lain dulu. Dia macam sedap sih, ini air tebu. Air tebu kan ya? Assalamualaikum bang. Air tebu kan ni? Masya Allah. Saya nak satu. Tapi nanti saya ambil boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh? Berapa ni? RM5 boleh. Ini bang memang tebu-tebu, betul-betul tebu kayak ni. Oh. Masya Allah. Okey baik, nanti sampai. Okey baik, boleh. Terima kasih. Ini apa? apa ni? Nasi biryani kukus padu. Hai kak. Apa ni? Nasi biryani kukus. Makan nasi biryani. Makan? Bang cantik ke dia? Ah, nak cakap kak dia kat belakang. Tak po. Kak cantik lah, kak cantik. Kak cantik tak dia? Cantik kan? Dia adik sayang. Oh. Okey, Ayam daging kambing. nak ayam. Satu ke? Satu. Makan apa ni ah? Ayam nak bagian apa? Bahagian apa yang ada? Getai. Bahagian apa ada? Kita potong part, kalau tepak dia cantum dengan dada, kalau peha cantum dengan thigh. Kepak lah, cantum dengan dada. Betul, boleh terbang balik Sabah. Dua belas. Okey, 12. Boleh tak saya simpan sini? Nanti saya balik juga, patah balik nak ambil. Nanti boleh jumpa lagi. Boleh. Berapa? RM12. Apa tu? Ayam daging kambing. Sorry kak. Terima kasih. Sama. Nanti saya ambil ya. Okey baik. Jom. Apa? Boleh. Okey jom. Ni makanan aku lagi ni. Makanan si Sher ni, dia mau yang berkuah tu. Apa yang berkuah ni? Kita makan apa Sher? Sekejap. Aku mau makan yang benda-benda macam kampung-kampung bah. Kampung-kampung gitu. Aku nak mau yang macam western gitu. Aku nak yang kampung-kampung. Baru best. Mana? Mana sup-sup ni? Bakar-bakar station. Apa yang berkuah ya Sher? Main kuitel. Mana tahu ada sup-sup ke? Oh my god. Sini. Sini Oh Wan. my god. Assalamualaikum. Ini apa tahu? Oh, Apa ini? popia. Oh, sedapnya. Kau mau? Dadi. Dadi tu apa? Dadi tu dia macam puding-puding kan? Oh. Bolehlah nak ni. Aku nak ni. Tapi nanti saya ambil boleh? Ini kuih akok Nak akok sao? Mau dadi kah? Mau try lah ni nah. Bagi Ada dadi tu. perisa kan ni? Ni apa Yang perisa ini dia? strawberry, this one jagung. Oh, mau jagung lah. Tapi nanti saya ambil boleh? Okey, dadi tu nanti simpan dulu. Kira je berapa. Okey, share. Aku rasakan. Aku tak tahu mau cakap apa sebenarnya. Ya, aku tengah lapar. Share ni lemas betul dia sampai lapar. Aku tengah lapar ya. Tadi pagi itulah tadi sahur tadi. Kondak ni nak makan banyak. Dia makan nasi Kenapa goreng kau sampai Pattaya. tu? Lepas tu ya Allah asal makan saja. Ini sedapnya martabak. Bonyok-nyok. Orang berbaris weh. Nasi ayam panggang. Oh boleh ni. Belikan abangku sama adekku. This one. Oh. Nasi ayam panggang madu. Sedapnya. Mau ini Wan? Mana-mana jak. Mari jom. Macam berbaris banyak. Boleh? Boleh. Kita sama-sama. Alright. Lama lah. Nanti patah balik kita ambil di sini. Lama kita pindah jap. Jom. Air bunga. Teh bunga. Bunga gelap tehnya. Ya. Oh my god. Share ada lelaki yang nampak kau. Oh, mana? Buat mahal, buat mahal. Mahal? Ayam gepuk macam sedapnya ni. Naklah. Assalamualaikum. Salam. Naklah ayam gepuk. Apa bezanya dengan ni? Sama je Yang ni untuk nasi lemak, yang ni untuk ayam. nak ayam gepuk lah. Share ada. Oh, kau yang mau berkuah Ya. Apa yang berkuah ya? Nak berapa Apa satu ni? tu? Nak satu. Nak so. Keluar pula kelate. Ya, apa ni? Saya nak bagian kepak ya. Korang akak ni ada jual ni ayam gepuk, ada kuih-kuih. Oh sambal kerang. Oh sedapnya. Ada nasi lemak juga. Wow. Oh ya. Ni kuih hari ni je sempat. Esok Ya kan? Kenapa tak sempat yang lain? biasalah tu. Oh. Belum Ramai.
Nggak faham. Tak apa, habis ni, percayalah. Mana? Kepak ya? Saya nak kepak. Yes. Lada asing kan? Nanti. Okay, baik. Sekarang ini kita mau cari makanan yang share. Boleh? Foto. Foto. Mari, jom. Oh, ya ke? Saya follow abang. Ya ke? Terima kasih. Boleh, jom. Jom. Kita cari makanan untuk share yang berkuah. Kalau mau tahu, sekarang share ni dada dia sakit, pasal mau pitam. Rasa kau duduk macam mana ya? Dapat kita ni je. Last. Yang sedap pula ni. Nanti baliklah. Cara yang berkuah share. Mi nasi berlauk. Share mau yang berkuah tapi nak tahu apa yang berkuah. Sup. Ni ada ni laksa. Kira kau makan apa kesian? Apa? Anda pun ambil nasi je lah. Nasi je lah. Situ je lah. Ya. Situ je lah. Kesian kau kalau terlampau jauh. Jom sini je lah. Ya. Akademik kan? Ya. Okey korang. Jadi kita terpaksa last sudah sini kita dah boleh tampar round. Share sekarang ni. Dada dia sakit. Lepas mau pitam. Kesian dia. Okey kak. Saya nak nasi satu. Nasi kerabu macam mana yang tu Bolehlah bagi nasi tu. Ini nasi kerabu macam mana? Oh, ada ulam. Nasi putih je lah. Betul. Okey kah? Pening. Ya. Pak Geram ada? Pak Geram. Pai geram. Oh, dia di kampungnya. Lauk tak asing. Kanda tak ada. Kanda dekat rumah dia. Tak dia tengah balik. Ini apa? Ini apa? Abang, kakak saya suka tengok cerita abang. Terima kasih. Ini apa? Jom, kita ambil Nak gambar ni. dulu. Lepas tu nak ayam. Thank you. Bagian oh dia. Saya pernah bila? Dalam cerita ni. Lama dah. Apa? Ya ke? Kakak saya jual. Oh jual. Ha? Ha? Dah nikah. Apa? Abang dah nikah tu. Tenang. Aku nak masuk AIT, Hai. Oh boleh. Mari. Okey siap jom. Okey baik sama. Okey. Ni kita orang tak nikah lagi. Doakan kita orang ya. Sekarang tengah kumpul duit. Nikah. Kita orang dah tunang. Nak yang crispy sikit. Ini kot. Ni. Lepas apa lagi ya? Ini apa? Daging. Tak payahlah telur masin lah. Nasi kerabu tak mak saya. Apa? Nasi kerabu tak mak saya. Oh, mau jual nasi kerabu kok? Saya tak tahu. Banyak ke? Boleh. Share dan gambar. Okay, baik, thank you. Abang Pernah. saya tengok TikTok abang yang kata akak ni kata kena naik tiket pakai pulang. Oh, okay tu je. Baliklah kita ya. Beli kuih. Saya pernah tengok TikTok abang dengan kakak ni macam nyanyi lagu tu kalau kalah kena buat round. Yes, betul. Ini apa? Lopez. Lopez. Okey kan? Okey. Abang baru masuk je kan? Baru masuk je. Ya, betul. Kali tu. Oh ya kah? Masya Allah. Terima kasih bang. Share ni dia macam mau pitam. Jadi kita terpaksa balik dulu. Kita collect semua yang kita beli. Tunggu waktu berbuka. Nanti berbuka kita jumpa ya. Bye-bye dengan orang. Bye-bye. Pitam weh. Jugaan Tak puasa pertama. Yang gitu. Tak tahu kenapa. Sekejap. Zam, kau ingat tak kedai-kedai yang kita beli makanan? Oh, tak apalah, nantilah. Oh, ni. Sekejap. Sorry weh. Ha? Sorry. Kenapa? Sakit dada aku. Okey, sekejap lah.
Okey je lah. Okey je, tak ada masalah. So mungkin anu tu kau sikit makan kan? Ya, tak tahu kenapa. Aku sudah sampai di tempat kami berbuka. Di sini, di apa nama tempatnya ni? Gege Gegok. Di mana pusat AIT makan di sini. Okey? Jadi, ni nak share. Share tak berapa sihat. Tiba-tiba dia rasa macam pita, merasa macam pening. Sorry Daus. Dah dapat jalankan konten kau tadi ni kan. Tak apa, it's okay bang. So faham je babe. First day puasa kan, Ya. badan belum beradaptasi. Biasalah tu normal. Tapi yang penting, lagi berapa minit? Buka sudah kan? 7-9 minit. Sikit buka puasa. Padahal 7.20 lebih weh. Tak apalah, tunggu yang dekat-dekatnya baru kami rakamnya. Okey, share. Okay. Tadi sahur kau dengan aku. Buka puasa pun kau dengan aku. Dengan hari Syaklah tadi kita nak sama-sama. Lepas tu ini puasa pertama dan lagi family. Ya. Kesian aku tengok si Share sebab tiba-tiba dia sakit weh. Rasa macam tak ada moodnya kesian. Aku tak tahu kenapa. Kenapa kau rasa macam mana? Aku rasa pening. Nak hitam, sakit dada. Ya kah? Ha? Ya kah? Kau tekan tu simptom-simptom macam panic attack. Ya kah? Sumpah. Tadi kan kita di khalayak ramai. Tak tahu pula. Mungkin kot. Tapi tak tahulah, wallahualam. Tapi apa-apa pun, kita tunggu dulu. Sikit lagi berbuka. Sekarang jam 7.11 minit. Sikit lagi. Sikitnya lagi pengorbanan kita hari pertama. Hari kedua nanti mungkin dah dapat so kita sahur sama-sama. Kau sahur sendiri sudah, aku buka sendiri sudah. Tapi boleh je kan lepas-lepas ni kita boleh kan? Ya. Kan? Boleh je. Janji. Janji. Nak tahu lepas ni sahur aku yang kasih masak kau kah? Kan? Okay, nice. Boleh. Boleh macam sahur aku masak. Berbuka Buka kau puasa kan? aku. Oh, betul? Kau sanggup kah masak untuk sahur? Boleh je. Yalah korang, dah lama lagi kita tunggu saat-saat untuk berbuka. 7.22 sudah. 4 minit lagi. 4 minit lagi kah? 7.26 kan? 7.20 lebih. Puasa ini bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Ia tentang hati yang belajar reda. Apa juada kita berbuka hari ini? Kita ada ayam gepuk, lokcing, nasi kukus, lepas tu nasi komo, lepas tu ada ayam masak merah, masak ini, masak itu. Lepas tu ada puding, ada ini kuih tak tahu apa, ada akok, ada popia bergendil, ada kuih tak tahu ini kuih apa, kuih batik, ada banyaklah itulah. Okey, dan ini abangku dia yang tolong rekod. Hai. Dan ini adikku. Sabar share, sikit lagi share. Lepas ni kau makanlah puas-puas, kau minumlah puas-puas. Makan je semua tu. Kau kan suka dessert. Tu. Masih sakit tak? Aku punya kepala dia sakit. Dia jaga aku nak. Sejuk. Yalah, aku rasa panic attack tu. Tiba-tiba kan nampak ramai Tiba-tiba orang. je tadi. Chef. Buka sudah. Buka sudah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sunnah wa bika amanna wa ala rizqika absarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Makan. Ini sudah minum.
kita makan dulu ya. Alhamdulillah share sampai juga kita punya puasa. Ya weh. Sangka tak sampai weh. Aku tu bangun tadi bosan aku tak tahu mau buat apa. Nanti kau tengok konten aku buat apa. Oh, kau ada shoot juga tadi? Ada. Ada kembarmu share. Ah, ya. Ada kembarmu dalam konten ini nanti aku tengok. Mana kau jumpa kembar? Nanti aku tengok. Kita sama belacannya. Cabut kawan. 왜 이제 후회하고 있는 거야 내 맘은 모두 진실해 Okay, so kita sudah habis berbuka dan terima kasih sebab ikut kami daripada sahur tadi sampailah berbuka ni. Dan ya, saja mau pesan yang di mana-mana pun kami berada, sahabat itu tetap berada di hati, tidak akan pernah hilang sampai bila-bila. Dan untuk semua followers, fans Dasela, fans Sherka, fans Daus Bajo, aku ingin ucapkan selamat berpuasa dan semoga amalan kita diterima, okey? Dan untuk share? Untuk Daus, thank you juga sebab dari peneman aku untuk Ramadan pertama ni. Kalau ada masa aku harap next time kita boleh lagi. Yes. So, itu sahaja daripada kami. So, aku Daus Bajo. Aku Sherina. Dah. Say. Bye.